Terima kasih. Assalamualaikum. Ni Kak. Ni boleh buka sendiri yang. Dia pakai kunci. Apa yang dimaksudkan dengan portion makanan sihat tu? Ya. Nasi satu sendok. Tapi lauk tu banyak, contoh telur segenggam. Telur kan protein bagus. Telur grill, walaupun telur tu goreng, telur rebus lagi paling bagus. Sebab kurang kalori telur. Kalau telur ada ayam atau daging. Itu protein tinggi. Lepas tu yang ketiga sayur. Carrot ke timun ke salad ke. Ya Jadi Allah, dia semoga macam- Allah membantu saya untuk menjaga suami saya punya pemakanan, ya Allah. Jadi dia cakap ni bagi tahunya dia panggil full makanan yang balance lah. Sekarang baru Makanan lepas balance. pergi hospital melawat ustaz dan suami saya alhamdulillah mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Dapat hidayah ya bang? Balik ke pangkuan jalan. Banyak ya bang? Kalau tak dapat hidayah kita datang lagi hospital. Jangan sakit. Takut nak ke hospital. Tak adalah, kita melawat sayang. Kita kan hilang dosa kita. Kita doakan dia, ceriakan dia. Saya mama